Semua tak apalah, saya ulas sikit. Mungkin oleh kerana video tu dah tersebar. Kita kata kita ni, kalau UMNO tak bawa hudud ni, inikah kali pertama PAS kena tipu oleh UMNO? Siapa dia tak? Kita tahu PAS ni sentiasa kena tipu oleh UMNO. Itu satu. Yang kedua, dalam soal hudud nak bawa parlimen ni, tuan-tuan kena pilih. Tuan-tuan kena pilih. UMNO setuju kita bawa hudud ke parlimen. Di hadapan kita ada dua pilihan, nak bawa ataupun tak saya bawa. Tak saya bawa kenapa? Mung tipu UMNO. UMNO mung ni tipu aku. So, yang kedua, UMNO kata kalau mung tak bawa, saya mung nipu. Tu je pilihan. Jadi tuan-tuan semua, saya nak tanya tuan-tuan semua, kita nak kena tipu kau, kita nak nipu? Nak bawa lebih kubur ni, nak jadi penipu kau, tak apa, kita bawa lebih kubur, biar aku kena tipu, mung nipu. Ini kita kena ingat. Sekarang ni, kalau PAS tak bawa, tak setuju, UMNO akan jajar kata, PAS ni nak buat hudud menipu je. Bila kita reply, dia kata Dr. Mahathir tak bagi nak laksana hudud di Kelantan, di Terengganu. Kita kata UMNO bohong. Sekarang ni hak kita kata dia bohong tu, dia tarik balik. Dia kata sekarang dah, oleh kerana mung kata bahawa kami tipu, sekarang ni kami nak win, kami akan sokong. Kalau kita tak jawab UMNO ni, atas alasan kita beri alasan UMNO menipu dan sebagainya, sudah pasti UMNO akan jajar pada rakyat bahawa PAS ni menipu. PAS ni menipu kerana dia kata kerana kamilah hudud tak boleh dijalankan. Sekarang ni PAS diri tarik diri daripada bawa hudud. Akhir sekali kita akan dituduh oleh rakyat kita adalah parti Islam yang menipu.